Di dunia, orang yang hidup dengan Quran takkan celaka. Ini janji Allah. Quran itulah nak selamat kita dalam kubur, Quran itulah nak selamat kita di mahsyar, dan Quran itulah satu orang akan baca sampai dalam syurga. Dulu saya ada jiran, waktu saya kecil, umur belah-belah tahun, umur 9, 10, 11, 12 sampai saya umur belah. Saya ada satu jiran, makcik, seorang makcik. Bukan untuk guru Quran pun, orang kampung biasa aja. Tapi dia akan baca Quran start daripada maghrib, lepas tu dia semayang maghrib, lepas tu semayang isyak, sekali lepas isyak baca. Rumah kampung dulu rapat-rapat, rumah kampung dengan rumah jiran rapat. Kita tidur tu, dia duduk baca Quran lagi, makcik. Esok pagi, orang tua bangun awal tak? Awal. Orang tua dia tak tidur 8 jam, dia tak tidur 6 jam, dia tak tidur 5 jam, 4 jam, 3 jam, bangkit. Kita bangun subuh, nak pergi sekolah, saya naik bas waktu tu, pergi sekolah. Kena naik bas, kena bangun awal, pukul 6 bangun. Kita dah dengar dia baca Quran bila bangun. Cik jiran, setiap hari sampai hari kematian dia, 1 bulan Ramadan, 2 malam Jumaat, 3 lepas buka puasa, 4 ketika dalam sujud maghribnya. 4. Ada boleh challenge? Ada yang boleh tandingi? 1 malam Jumaat Allah ambil dia, 2 bulan Ramadan, 3 selepas buka puasa sama keluarga anak cucu dia, 4 di dalam sujud solat maghribnya, dalam sujud. Mati tak boleh pilih, hang ada berapa bilion ringgit, hang tak boleh pilih jam berapa hang mati, hang tak boleh pilih. Kamu presiden mana-mana negara pun kamu tak boleh pilih di mana dan bila kamu mati. Allah Ta'ala yang matikan kamu. Sekaya apapun kamu, semasyhur apapun kamu, aku iaitu Allah yang pilih bila dan di mana kamu akan mati.